sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yawmal qiyamati la hujjata lah, wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Rawahul Muslim atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, siapa yang melepaskan dirinya dari ketaatan, maka dia akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti tanpa dapat membawa sebarang alasan ataupun hujjah. Dan barang siapa yang mati tanpa ada ikatan bai'ah, dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Siapa yang melepaskan dirinya dari ketaatan, maka dia akan menjumpai Allah di hari kiamat tanpa dapat membawa sebarang alasan. Hari ni kita tengok tuan-tuan, bagaimana bila maksiat berlaku di depan mata, kita tak mampu nak buat apa-apa. Bahkan ada golongan yang lebih dahsyat, mereka bangun mempertahankan ahli maksiat tersebut. Kes yang terbaru, kes 201. Tahu tak kes 201? Tak tahu. Kes tuala putih. Tahu nah. Kan jumlah dia 201. Secara terang-terangan, saya ingat video yang asal yang leak tu, saya ingat ramai tengok kot. Bagaimana kan, duduk bogey jantan sama jantan dalam sauna, dalam jacuzzi, 7-8 orang, hak dalam toilet, cara dalam toilet, hak dalam bilik, cara dalam bilik. Akhirnya siapa yang dikecam? Orang yang pergi buat kerja, orang yang cuba nak bantras kemaksiatan. Nampak tak? Betul tak apa yang Nabi sebut? Siapa melepas dirinya dari ketaatan? Bukankah orang yang taat itu orang yang menyokong apa yang berada di atas kemungkaran untuk dicegah? Sepatutnya pihak yang serbu itu diangkat, dijulang, diberikan perhatian dan pembelaan. Namun mereka ni pula yang dicaci hina. Mereka ni pula siap nak kena saman. Ada peguam secara sukarela pi menawarkan diri kepada mereka yang terlibat untuk memberikan khidmat nak lawan balik. Satu lagi kes yang terbaru, tapi yang ni kita nak sebut pun takut lagi orang sebut kata kita ni perkauman pula. Dia bukan isu perkauman tu. Hak 3 penjenayah yang mati ditembak tu, kaum keluarga dia kata mereka tu ditembak dalam keadaan mereka dah serah diri, sedangkan rekod menunjukkan mereka itu ada berpuluh kesalahan jenayah lampau. Mereka itu antara orang yang berada dalam top mendapat senarai paling atas yang sedang diburu oleh polis. Tiba-tiba ramai bangkit mempertahankan keluarga tadi. Mana boleh buat lagu tu, lagu ni, kesian kat mereka dan sebagainya. Sedangkan yalah, yang bela tu siapa? Hak tak kena rompak, hak tak kena samun, hak tak kena dia boleh cakap Yang pernah kena depa tu pula main samun bersenjata jenis tak barang kat leher Kita tak kena tak apalah. Nampak betul Nabi sebut siapa melepaskan dirinya dari ketaatan. Bukankah mencegah kemungkaran itu satu ketaatan? Kalau kita ambil pada bab kita ni memungkiri janji, bukankah menepati janji itu satu ketaatan? Satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala akan berlepas diri. Dia takkan mampu untuk mendatangkan apa hujah di akhirat di hadapan Allah. Hujah apa? Hujah untuk memberikan keyakinan dia boleh masuk syurga Allah. Tak ada benda dia akan cakap.